Alhamdulillah, akhirnya kita punya telaga jadi kenyataan. Nampak tak, kita dah siap dah. Dia punya atap dia apa semua dah siap lah. Tentu kita hal lain tak ada masalah apa lah. Kita ada 1000 rantai apa semua gitu kan lah. Nak berubah batu pula apa lah semua masuk. Dah siap Alhamdulillah. Tinggal nak buka lah. Nanti kita buka rasmi lah. Ni nak ikat seketui lagi, nak penutup dia. Ni penutup ni kita akan ikat satu ketui lagi. Ni atas satu layer lah kan. Satu layer dah start rasmi lah. Tunggu timba sampai sini. Nampak kita buat. Itu kita ikat sementara tali tu lah. Kemarin tu tengah buat kerja orang. So kita dah skru dah. Dia uniknya bukan kata kita nak buat untuk teduh ya. Bukan kata nak buat untuk tak mau bagi kena hujan apa, tak ada. So kita buat untuk teduh. Dia nampak tak macam tu. Dia rare sikit lah. Tinggal yang ni lah sekeping ni. Sikit yang kita penutup dia. Oh, tak mudah dia punya proses dia. Orang tengok nampak macam mudah. Yang batu-batu kita akan rekor lah. Kita akan start masuk. Kita akan kemas. So kita settle-settle. Ini dulu. Nanti kita nak cari tali kapai tu lah. Kita akan ikat balik macam ikat kucing tu kan. Tak mana tempat kita penyambung tu. Oh nice noh. Kita pakai kayu teras ni, kayu teras. Siapa yang nak tengok ayat telaga? Ayat telaga kemarin ada orang request nak tengok ayat telaga. So kita tu ayat telaga kat dalam, nampak tu? Nanti kita rasmi, nanti kita dah cedok nanti dia mula elok balik kan. Ni kita tak guna lagi telaga baru. Hujan nanti ayat akan naik lah. Sebab ni kita korek musim kemarau. Ayat mata tak berhenti banyak lah. Nampak tak? Tu. Alhamdulillah selesai benda-benda ni. Ui, tak mudah. Kalau tak semangat semua tak boleh buat. Nak angkut batu ni kan. Batu pula tak ada kat sini. Kena masuk ke bukit. Akhirnya